Objektif inovasi ialah menarik minat kanak-kanak membaca Big Book dengan menggunakan watak jari. Inovasi teka-teki adalah sebuah inovasi yang digunakan untuk membantu guru menarik minat murid membaca dan membentuk kemahiran asas berkomunikasi. Ia terdiri daripada sebuah bahan majul Big Book yang dihasilkan dengan dipenuhi dengan penceritaan, gambar, aktiviti mengenal huruf dan juga dihiasi lampu serta lagu. Apa yang menjadikannya buku menarik adalah penggunaan Big Book ini mampu menarik minat murid yang malu untuk berinteraksi dan mengambil masa untuk membaca. Ia sesuai untuk murid prasekolah dan juga murid yang tidak menguasai 3M. Sebagai pengawas pulak sumber, kami banyak membantu guru pemulihan dan prasekolah yang hadir ke perpustakaan pembaca. Hasil pemerhatian kami mendapat penggunaan Big Book taka-taki sangat membantu, malah berjaya membentuk keyakinan dalam diri mereka. Naratif taka-taki dimulakan dengan penceritaan pengenalan sepasang jari iaitu jari tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian, penceritaan diteruskan dengan penggunaan jari untuk mengira nombor 1 hingga 10. Dalam pengiraan itu, terdapat juga butang-butang yang digunakan dan boleh diselak untuk membolehkan dia dirasa dan disentuh oleh murid. Apa yang menariknya, buku ini juga membawa dua keliruan besar yang sering dihadapi oleh murid dan kanak-kanak, iaitu huruf B kecil dan D kecil dan juga huruf P kecil dan Q kecil. Ia menunjukkan bagaimana cara mudah untuk menghilangkan kekeliruan. Penggunaan jari sebagai watak utama sebenarnya cukup bijak kerana ia dekat dengan murid. Mereka boleh membaca Big Book sambil merasai jari mereka. Ia juga ditambah dengan kisah fiksyen tentang jari untuk mengajar nilai murid dalam penceritaan tersebut. Pada akhirnya, sebuah lagu dicipta untuk menarik minat murid menyanyi. Sekiranya murid telah tiba di fasa ini, maka mereka telah berjaya memperolehi kemahiran komunikasi dan keyakinan yang baik.